Inilah ikan. Oh, ini barulah ikan. Memang semangat tu suka cerita dimaklumkan pulih lah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Mudah-mudahan anda semua dalam keadaan sihat dan sejahtera selalu. Alhamdulillah, hari ini 23 Julai bersamaan hari Sabtu, jam 3.04 petang. Alhamdulillah, diberikan masa, dipanjangkan usia, kita bertemu lagi dalam video misi ikan bilis. Alhamdulillah, setelah sekian lama tidak bersiaran, hari ini ada rezeki untuk kita bersua lagi. Air dalam fasa mengurang sekarang. Air dah masuk pangkalan dalam pukul 12. Kerana pukul 3 air dah hampir surut. Okey, kita terus saja ke bot ikan bilis. Sepanjang perjalanan nanti saya akan terangkan kenapa saya lama tak bersiaran. Okey, ayuh. Okey, alhamdulillah pukul 3.07 kita bergerak meninggalkan pangkalan. Sebelum dulu saya mohon maaflah kepada anda semua di luar sana kerana tak berkesempatan untuk menghasilkan video. Lama juga, hampir 2 bulan dari video saya yang terakhir tu, hampir 2 bulan lebih, hampir 3 bulan. Seperti yang kita sedia maklumlah, kita dah beralih dari fasa pandemik ke fasa endemik. So, semua sektor telah dibuka, sekolah, universiti, berbagai sektor lah, pelancongan dan sebagainya. Kita dah menjalani hidup seperti biasa. Kesibukan dah mula melanda. Kerja-kerja pun dah banyak. Dan di hujung-hujung minggu pun macam-macam aktiviti. Kita dah boleh mengadakan majlis-majlis. Juga kita dah boleh pergi berjalan-jalan. Makan angin orang cakap. Itu sebablah antara Azman Ikan Bilis lama tak bersiaran. Terutama kerja lah. Kerja terlampau banyak. Bukan saya saja, mungkin anda juga dapat merasakannya. Rakan-rakan saya juga sama. Rakan mancing juga lama juga yang senyap. Anda juga sebagai pemancing pun mungkin terasa juga sukar untuk kita berrekreasi lah, seperti sebelum fasa pandemik dulu. Masa sebelum pandemik kita kan hari Minggu tak boleh ke mana. Nak balik kampung tak boleh, nak sini tak boleh. Kita turun mancing lah. Itulah antara salah satu sebabnya. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Ramai juga rakan-rakan yang bertanya ke mana Azman Ikan Bilis pergi. Begitulah. Ayuh, kita teruskan perjalanan kita hari ini. Memandangkan saya pun dah lama tak turun. Kalau pergi jauh, takut pening-pening nanti. Dah lama tak turun. Adalah bergerak. Saya panaskan enjin dalam 2 minggu sekali ke. Kita kasih dia bergerak. Lokasi mancing kita hari ini adalah tak jauh. Di sekitar selat sajalah. Di Pulau Ketam. Itulah lokasi kita hari ini. Pulau Ketam tu adalah kampung nelayan, pulau. Kita akan mancing di sekitar sangkarnya. Berkenaan air hari ni, minggu ni lah air pasar baru nak meninggi. Hari ni tak tinggi mana pun. 3.9 yang paling tinggi. Yang bawah saya tak pasti, tapi memang air slow lah. Hari ni kita mancing di air yang tak laju lah. Just melepaskan kerinduan untuk memancing.
Kita telah sampai ke muka laut dari pangkalan tadi. Mengambil masa dalam 10 minit lah. Jalan perlahan-lahan. Okey, kita berada di depan betul-betul bersebelahan dengan North Port di hujung sekali. Pulau Ketam berada di seberang sana di seberang Pulau Kelang ni. Ni Pulau Kelang nama dia. Dia ada di seberang sana. Ada dua laluan, boleh ikutlah untuk ke Pulau Ketam, sama ada laluan di sebelah kanan sana. Dia tak boleh potong terus sebab situ cetek, dia kena buat satu U-turn macam L masuk ke Pulau Ketam. Satu lagi jalan shortcut sana. Ada satu terusan jalan motor pergi sana, masuk terus ke Pulau Ketam. Kita akan lalu sebelah sana, memandangkan keadaan di luar ni berangin sikit-sikit Kita lalu jalan dalam lah antara dua pulau tu, Pulau Kelang dengan pulau apalah nama dia tu. Ayo kita teruskan perjalanan kita ke Pulau Ketam dalam misi mencari semangat untuk memancing. Sebab dah terlampau sibuk, semangat memancing pun pudarlah sikit Hari ni kita nak pulihkan. Cuaca nampaknya petang ni cerah dan berangin sikit. Mudah-mudahan berkekalan sampai ke petang. Tapi Pulau Ketam dia terlindung dari ombak lah ataupun alun. Angin tu biasalah, angin tu kita rasa nyaman sikit di Pulau Ketam. Okey. Sampai bukan ke Pulau Ketam lah, hampir sampai lah di sangka-sangka ikan anda lihat di situ banyak terdapat sangka-sangka ikan Pulau Ketamnya depan sana lagi yang ada penduduk. Kita akan memancing di sekitar sangka-sangka ni. Saya tak ada lubuk-lubuk yang spesial di sini. Hari ni kita scan-scan. Nampak tunggul kita berhenti, nampak ikan kita berhenti, apa yang nampak di bawah tu kita berhenti lah. Diramalkan balik antara pukul 3 ataupun 4 pagi besok. Okey, kalau semangat tak boleh pulih juga, mungkin kita lanjutkan ke 24 jam lah. Maksudnya kita akan balik pada tengah hari Ahad Air awal masuk, boleh masuk dalam pukul 1 tengah hari esok. Saya tak tahu lagi. Saya ke seorangan, macam biasalah solo tapi agak seorangan untuk misi malam agak bahaya. Saya pun ada rakan sebenarnya, rakan komplot, rakan sepengkalan juga. Nanti saya kenalkan dengan rakan saya yang seorang lagi di pengkalan lain. Dia ada juga dalam 3 bot. Okay, masa siang ni okey lah, kita mungkin berpecah-pecah. Okay, malam nanti kita akan rapat sikit lah. Umpan kita tak banyak sebab hari Sabtu, hari Ahad ni umpan susah nak dapat banyak orang keluar memancing. Okey, hanya 5 ekor umpan udang, sotong. Sotong 1, 2, 3, 4, 5. Dan juga sedikit ikan kembung dan juga udang pasar lah. Nak cari pumpun dan yang lain tak sempat. Memang tak sempat. Pagi tadi pergi ke pasar. Nampak kerjanya mudah nak turun ke laut Sebenarnya dia punya persiapan tu panjang, bukan mudah Dari petang semalam kita dah start kemaskan bot. Lepas tu pagi tadi pergi ke pasar lah, siapkan pancing lah. Sampai di pangkalan tadi dalam pukul 1, angkat-angkat barang. Okay, alhamdulillah dah sampai kita di sini. Okey, misi kita panjang hari ni. Kita tenang-tenang aja lah. Okay, kita panggil kawan kita tu. Ayo masuk, ayo masuk. Masuk. Dekat mana? Sangko apek. Nak pergi ke masuk. Dia ada tempang bekas.
Okey, aku datang sekarang. Aku mau sampai ke Pulau Ketam. Aku ikut jalan motor. Okey. Okey, rakan kita dia ada di depan sana. Okeylah, kita teruskan ke depan. Nanti kita akan bersau, kita mancing. Hari ni peralatan pancing kita semua yang ringan-ringan saja. Ada 5 batang, 3 batang di sini dan 2 batang di situ. Okey, kita santai-santai saja. Oh, lama tak menghirup udara segar. Perjalanan tadi cukup indah, cukup cantik. Kita dapat tadi lihat boat laju speedboat yang bawa penumpang ke Pulau Ketam, dan juga satu feri yang datang dari Pulau Ketam nak ke Pelabuhan Kelang. Begitulah. Okey, kita teruskan perjalanan kita. Juga terdapat banyak lelong lelong memancing. Di Sangka tu nampaknya banyak bot 1, 2, 3 bot. Itu semua adalah rakan-rakan saya. Satu dari penggalan yang sama, satu lagi tu anda boleh kenal lah. Lalu dia dengan saya dulu, tapi dia dah ada bot sekarang. Alhamdulillah, nanti saya kenalkan juga. Inilah persekitaran Pulau Ketam. Memang banyak terdapat sangka-sangka untuk ternak ikan. Kita masih lagi belum bersau. Memancing di sekitar sangka ni ada juga seronokan dia itu sendiri, dan juga ada risiko dia tersendiri lah. Kita harus berhati-hati juga. Biasanya risiko yang kita alami lah, kita punya pancing tersangkut di bawah sangka akan putus lah. Tapi ikan banyak bawah ni. Risiko yang paling bahaya lah bot kita kalau sahur kita tak berapa cantik, lepas kita akan tersepit antara sangka, harus pula datang dari arah tepi memang bahaya bot kita boleh terbalik Perlukan kepakaran juga mancing di sangka-sangka ni. Kalau tak biasa, jangan ikut parking di jauh sikit dari sangka lah. Macam saya tak biasa kan, saya tak berani nak parking-parking yang bukan-bukan lah. Saya pun tak tahu nak parking ke mana. Kita mungkin parking di sebelah rakan-rakan saya tu lah. Alright. Okey, kita telah melakukan saw. Kita cubalah. Ini bukannya kita cubalah, kita scan-scan macam saya cakap tadi. Kita jauh sikit dari sangka. Macam tadi ramai sangat orang. Kita tak nak mengganggu orang mancing juga. Kalau rapat-rapat sangat pun bahaya, sangkut. Okey, putuskan pukul 4.30 4.30 petang. Kedalaman air dalam jugalah, hampir 13 meter. Kita tunggu bot stabil dulu, lepas tu baru kita turunkan pancing. Kita test dulu lah, cuba dulu turunkan satu pancing. Rasanya air nak panas ni, air nak.
pun tak tahu nak guna umpan apa sekarang. Selalunya orang mancing di Pulau Ketam ni, dia macam saya cakap tadi, kalau pakai umpan rumpun macam-macam lah umpan digunakan. Hari ni saya menggunakan mata saiz 20 dengan tali 50 pound, setengah leper je lah. Kita cuba saja. Banyak ikan dalam sonar tapi ke atas betul ke ikan tu? Mudah-mudahan betul lah. Oh, dia ke? Bawal ke apa? Penuh. Okey, siap satu pancing. Saya rasa saya nak gunakan udang satu. Sotong dah. Bisa dia. Okey. Kita ambil yang mati dulu. Bisa aja. Kita cubalah, cuba. Boleh lah. Balik pula. Dah lama tak turun. Okey. Tengok dulu test mana arah kata. Batu dah hilang, dah reput. Dia punya apa tu, tanduk. Dia punya apa dah sini. Baik, kita tukar pancing lain. Okey. Dan tu nanti kita repair kemudian. Satu dah turun. Dah ada sentuhan umpan sotong bisa sotong tarik. Inilah ikannya. Dia hilang memang janggut-janggut sotong mati ni memang sembilang lah. Alhamdulillah boleh lah. Boleh lah. Boleh lah. Sembilang lah. Di Pulau Ketam ni target kebanyakan pemancing lah. Adalah kerapu hybrid kerapu yang pelang-pelang tu. Kamera yang terlepas dari sangka tu, siakap pun ada. Itulah ikan target Ada juga saiz mega. Kalau tak mega pun antara 500-800 gram yang manis-manis pun ada. Itulah sebenarnya target, tapi dia kebanyakannya di bawah-bawah sangka sana lah. Tapi saya tak berapa berani untuk pergi rapat dengan sangka ni, sebab pengalaman tu kurang sangat-sangat. Kena parking jauh je macam ni. Jadilah, yang penting pancing kita turun air. Ada ikan itu 49 ekor. Di awal jugalah, tak sampai setengah jam. Okey lah, good start lah. Woi, ni bahaya ni. Jangan main-main dah ni, sembilan ni. Okey.
lagi ni. Tempat kita pun tak banyak ni. Okey, kita jatuhkan lagi. Okey, kita tunggu apakah hasilnya yang seterusnya. Dia lagi tarikan tarikan dia besar lagi. Hilang ke? Tidak nak ke? Whoop. Tidak nak guys. Alhamdulillah. Boleh lah. Wah, kita lupa antara ikan target di Pulau Ketam adalah jenahak. Jenahak. Ini jenahak dara lah. Lupa nak sebut dia datang sendiri ya. Ya, jenahak dara. Alhamdulillah. Satu pancing tadi pancing paling ada ong lah saya punya ni. Apa ni, benek stream 6,000 lah tak silap saya. Dengan pen apalah nama dia, lupa dah. Pen Mariner. Oh, gitulah dia. Ini memang ong ni. Oh, mak kau. Jatuh dah dia. Inilah dia. Alhamdulillah. Terbaik. Ini yang kita cari. Okey. Kita gunakan potong lagi Nah, kita sekarang bolehlah turunan sikit. Banyak pancing. Okey. Kita teruskan. Semangat hampir boleh semangat. Yes, ini yang kita mau. Okey, turunkan lagi. Okey, tunggu lagi. Tengok apakah hasilnya. Belas lah. Tekan. Okey, jenahak lagi guys. Manis. Alhamdulillah. Jenahak dara. Yang manis. Alhamdulillah. Ini lagi kemau. Tu dia. Alhamdulillah. Baik. Sambutan agak menggalakkan Okay, ada lagi. Alhamdulillah. Pakai ikannya. Hilang. Sembilan. Alhamdulillah. Hilang. Okey. Pasang umpan baru
Loceng. Dah lama tak dengar loceng. Okey. Baik setakat ni Baru pukul 5.30, 5.30. Baik. Semangat ni yang kita nak cari ni. Enam kat Celengkung lah. Oh. Cepat. Okeylah, kita sambunglah. Sekarang hampir pukul 6 petang Pukul 6 petang, 5.53. 5 pancing telah diturunkan. Agak slow sikit. Tadi je meriah. Harapan masih ada lagi masih awal lagi. Setakat ni baru 3 tertanda jenah dara pun boleh. Dengan 2 ekor 9. Kalau tak silap lah. Cek dulu. Betul ya? Tak betul ya? Dua jenah dara, 29. Alhamdulillah setakat ni okey. Okey, dah redup kita boleh mancing di depan. Inilah keadaan petang-petang di sekitar Pulau Ketam Okey, sekarang pukul 6 suku petang rasanya kita berpindah sebab sini dah senyap dan sunyi. Kita pergi cari kawan-kawan tadi mudah-mudahan dia ada lagi di sangkar tu. Siang akan melaburkan tirainya tapi pukul 6.45 gerimis mengundang. Kelihatan rakan-rakan saya tu di sana satu, yang sana di satu. Okey, mungkin kita mancing berdekatan lah. Okey, kita cuba di sini, mudah-mudahan ada rezekinya.
Okey. Okey, baru saja hujan lebat tadi. Tadi hujan lebat. Ni baru berhenti, keadaan basah. Dan kita dianugerah seekor jinak dara lah, tertanda. Alhamdulillah. Waktu sekarang pukul berapa Rasanya dalam pukul 8.55. Okey. Ada lagi nampaknya. Hai. Lepas. Itulah risiko menggunakan satu mata nak sampai dashboard pun boleh lepas. Apa, kita cuba lagi. Waktu sekarang hampir pukul 9.30 malam Hujan pun dah berhenti. Sejuk. Perut pun dah lapar. Kita makan dulu lah, sambil kita menunggu pancing kita dimakan oleh ikan. Okey, ni hidangan kita simple je lah. Nasi putih, masak lemak ikan kembung dengan kacang dengan gedil. Itu je. Air macam biasalah, ada kopi dengan teh. Okey, jemput makan semua. Hai kawan-kawan, makan dulu ya. Okey, makan. Ikan kembung ni samalah dengan kembung yang umpan tu. Separuh kita bawa umpan, tak pakai pun lagi separuh kita masak lah. Okey, jemput makan semua. Tengah makan Masih kita tengah makan makan tak boleh lagi, dah masuk tangan. Kadang-kadang saya ikan sini. Alhamdulillah, sambil kita makan, pancing kita pun dimakan. Inilah ikan. Ini barulah ikan. Sambil makan, ikan pun makan. Bantal dah naik sikit lah, tapi tak besar lah ni. Boleh lah. Alhamdulillah makanan tak habis lagi. Tu dia. Tak cakap tak boleh bantal lah tu, itu jenahak lah. Tadi yang dara-dara, hari ni besar sikit lah. Alhamdulillah. Okay lah, kita sambung makan lah. Lah. Okey, jemput makan. 2 kali pulau ketam ni. Dulu yang trik. Dulu pun tengah makan juga. Jenah apa tu? Jenah apa? Jenah lagi, tapi bukan mama je lah. Kilo lebih lah, kilo lebih. Okey lah tu. Alhamdulillah. Tengah makan dia makannya Ji. Haji makan dulu Ji. Okey. Kita telah pun selesai makan
TO panas. Wah, panas betul nih. Ayo kita tengok ikan kita. Inilah yang kita cari ya. Alhamdulillah. Sekejap. Inilah yang kita cari. Oke, mudah-mudahan naik lagi 10 ke 15 ekor. Oke, relax. Oke, masuk dalam tong. Alhamdulillah. Tengah tidur tadi. Pancing kita tadi tarik jangan melengkung. Pukul 2.30 pagi. Alhamdulillah kita berjaya mendaratkan seekor pari dah. Just kita mengah juga di sekitar Sangkar Pulau Ketam ni. Inilah dia. Okey, dia tahan jugalah antara 10 kilo hingga bawah 15 kilo lah. Alhamdulillah, syukur. Penat. Umpan sotong misai dia, janggut dia. Okey, kita turunkan pancing lagi. Kita gunakan umpan yang sama juga. Mudah-mudahan ada lagi. Dia pakai lagi ni. Gila asyik kita agak berat juga ni. Ini dia. Mari kita dah buang sengat kita masukkan dalam peti.
Assalamualaikum dan selamat pagi. Waktu sekarang pukul 7.15 pagi hari Ahad 24 bulan 7. Dah hampir 16 jam kita memancing dari petang semalam. Dah sampai pagi hampir 16 jam. Alhamdulillah ada juga hasilnya. Kita diramalkan balik dalam pukul 12 lah. 12 saya dah rasanya akan start kemas-kemas lah. Sebab umpan kita hanya tinggal seekor saja, sotong. Sotong hidup tinggal seekor, lain semua dah habis. Ikan kembung adalah, tapi ikan tak berapa lah. Ikan tu rasanya betul-betul tepi sangka aja dia makan. Malam tadi cukup nyenyak tidur Ada hasil pun ada. Pukul 2 yang last kita dapat, lepas tu tidur manjang je. Oi. Ada lengkungan. Okey kah? Betul kah? Alhamdulillah Kita tengok apa ke ikannya. Alhamdulillah. Baru nak breakfast umpan kita telah disambal oleh ikan yang kita cari-cari saya sebutkan kerapu hybrid. Ni lah dia. Betul mantap Ni dalam hampir sekilo lebih Dia cari-cari kerapu hybrid yang menjadi buruan kaki pancing di sekitar sangkar Pulau Ketam. Cukup cantik Ini ikan grade A, cukup mahal harganya. Cukup mahal lah. Saya pernah tengok di kedai restoran seafood, kira gram 1 gram tak silap. Kalau dah siap masak dalam RM15 kemudian tu kali kan jelah berapa. Itu kedai makan biasa. Kalau 5 star punya kedai makan restoran lagi lah mahal. Terbaik. Alhamdulillah. Lumayan juga hasil kita. Baru minum biskut baru makan 2 keping je. Tiba-tiba joran kita dia rentap Alhamdulillah, kita teruskan lagi. Sekarang 10.45 kita dapat lagi menambah koleksi ikan. Jenahat dara lah dalam 800 gram. Kita ada berbaki dalam 1 jam ataupun 1 jam setengah lagi lah. Sedap-sedap lah ni. Buat itulah kurang 1 kilo macam-macam masakan boleh dibuat ni. Baik, waktu sekarang hampir pukul 11.30 pagi kita akan berangkat balik dalam pukul 12. Cuaca mendung sekarang. Alhamdulillah kita berjaya 24 jam, hampir 24 jam kita di sini dengan hasil yang memberansangkan jugalah. Okey, memang semangat tu sukacita dimaklumkan pulih. Syukur alhamdulillah. Okey, dari petang semalam ikannya kecil-kecil saja. Malam ada sedikit jenahat, agak yang saiz yang boleh tahan lah. Lepas tu pari, dan pagi tadi dapat sedikit kerapu hybrid lah. Cuaca biasalah, dan tadi sedikit hujan, sedikit sejuk. Sempat juga tidur. Dah lama tak tidur di laut Okey, sebelum saya tutup video ni, kita akan seperti biasalah, kita akan lihat hasilnya. Ditahan tak ada orang nak pegang kamera Ini yang baru dapat tadi 1 2 3. Ini dia. Ini yang mencuri perhatian hari ini Mari 4. Ini juga belum tadi. 5 6 7. Okey, 2 ekor 9 2 ekor 9, 8 9. Okey. Alhamdulillah. Inilah hasil kita. Alhamdulillah.
Nanti hasilnya saya akan timbang, saya akan tulis di situ berapakah berat sebenar ikan. Tapi jumlah hari ini 2, 4, 6, 9 lah. 9 ekor. Saya akhiri video ni. Saya sekali lagi ingin memohon maaf di atas segala kekurangan di dalam video ini. Ini saja yang mampu saya dapat paparkan dalam misi kali ini. Terlebih terkurang mohon maaf. Jaga diri, jaga peribadi, berfikiran yang baik, yang positif. Semoga kita bertemu lagi di video-video misi yang lain, insyaAllah. Doakan yang terbaik. Salam sayang daripada saya, Azman Ikan Bilis. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Percikan kasihmu, saljuku terasa, rindu yang melanda, tak bisa ku padamkan lagi. Walaupun menikam jiwa, ku turutkan semau hatiku ini. Betapa ku cinta padamu yang ku dambakan. Lama telah ku idamkan mentari cinta di gerhanaku. Pasti mampu menjulang kasih di terminal rindu. Tak pernah ku terkilang, andai siapa milikmu sebelumku. Yang ku pinta kejujuranmu untuk ku berteduh. Oh kasih, berikan sinar pada cinta kita
Alhamdulillah kita telah selamat sampai ke Bengkalan Okey, tadi saya terlupa untuk memperkenalkan rakan-rakan sepengkalan saya yang malam tadi sama-sama berkomplot dengan saya lah. Dia membawa customer hari ni dari Kajang katanya, 5 orang. Customer pun dah balik. Okey, saya introducekanlah rakan sepengkalan. Itu bot ikan bilis. Bot dia kat sini. Minta dia perkenalkan diri dia lah. Assalamualaikum. Saya Mak Razi bin Cik Om. Kalau ada berkenan nak memancing santai-santai, boleh hubungi saya. Okey, Assalamualaikum. Itu dia rakan saya Muhammad Razi Cik Om atau panggilan dia Ayah Dia membuat trip di Palu Pintu Gedong, Chencharu, di seluruh tempat lah, sebab dia menggunakan enjin Honda 2 biji Honda. Siapa teringin merasa bot dia, bolehlah kontak nombor dia. Okey, terima kasih malam tadi Okey. Alright, bye. Okey, itu dia Ayah ataupun Mak Razi. Kontak lah, hubungilah rakan-rakan saya ni, terutama yang di sekitar Lembah Kelang yang teringin nak menduga perairan Pulau Ketam. Okey, anda bincang dengan dia mana lokasi anda nak pergi, berkenaan dengan harga, anda terus call dia. Okey, itu saja. Okey, terima kasih kepada rakan-rakan saya, terima kasih kepada anda semua. Assalamualaikum, bye.